Wow. Ni cerita rempit, bukan sebarang rempit. Cerita rempit pun dah boleh 10 juta kutipan. Aku antara 10 juta tu yang pergi tengok tu. Orang yang pergi tengok Malaikat Malam ni sebenarnya nak mengimbau kenangan rempit-rempit korang ke? Atau korang masih lagi buat rempit sekarang ke? Atau kau pergi tengok sebab Syafiq Kyle? Ke sebab si Ratna tu? Malaikat Malam ni walaupun dia satu cerita rempit yang sangat banyak cakap, tapi dia masih ada alur cerita dia tau. Rempit memang bukan sebarang rempit. Rempit-rempit pun boleh jatuh cinta. Jatuh cinta dengan gadis buta. Buta-buta bukan sebarang buta. Buta-buta pelawak. Bila Azam ni yang terkotang kanting kehidupan dia ni kena uruskan abang dia, mat dadah tu, dengan kawan-kawan rempit dia, dan tiba-tiba pula nak bercinta dengan gadis buta ni, kau rasa connection dia tu macam mana? Kau rasa diorang ni memang boleh bersatu ke? Sampai Azam ni dengan masalah keluarga dia, girlfriend yang buta tu, ada juga masalah dengan mak-mak yang lain tu, yang tak puas hati tu, yang tak bagus mana tu, dia ada masalah babe. Macam mana nak settle dengan yang lain ni? Tu yang aku memang boleh puji cerita ni. Dia punya dialog tu tak berapa nak klise sangat. Selalunya rempit lagi rempit bunyinya kan. Ni rempit-rempit sedang-sedang je. Dengan lagu Jiwang yang dipersembahkan dalam cerita ni, dia memang untuk kau tenang. Memang tak ada satu kegilaan emosi sangat dalam cerita ni. So kalau korang nak cerita yang relax, yang tenang, mengimbau kenangan rempit korang, pergi tengok Azam dan Ratna ni bersatu tak di dalam satu kisah cinta. Malaikat Malam. Boleh layan Malaikat Malam sekarang yang dekat Kawagam. Bagi dia banyak sikit lagi. Siapa dah pergi tengok kat wayang, let me know dekat comment section, okay? Ciao, cing-cing.